Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Okey, bertemu lagi kita dalam video seni visual bersama Cikgu Syuk. Okey, video kali ni cikgu nak share bagaimana cara nak menghasilkan corak cerminan dengan teknik impasto ataupun sapuan warna yang kasar yang tebal. Okey, contoh cikgu tunjukkan ini contohnya. Okey, caranya amat mudah, senang sekali. Bahannya pun tak banyak. Guna warna air dan juga kertas lukisan. Corak cerminan ni maksudnya dia ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ataupun di atas, di bawah. Okey, hanya lipat kertas, apa warna lipat kertas dan maka terhasillah corak cerminan. Apa lagi? Jom kita buat. Tapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Syuk. Di akhir video nanti jangan lupa share. Okey, jom. Okey, bahan-bahannya mudah saja. Yang pertama kertas lukisan dan yang kedua ialah warna. Kita gunakan poster color sebab warna dia lebih pekat, dan sudu. Okey, sudu kotor sikit tak apa. Okey, langkah pertama kita calitkan warna. Okey, ambillah apa-apa warna yang anak-anak suka, tak kisahlah warna apa pun. Okey, kemudian ulang langkah tersebut untuk warna-warna yang lain. Okey, suka cikgu ingatkan semasa menggunakan poster color ni, kamu kena berhati-hatilah takut warna tu terkena tangan ataupun kena baju kamu Okey, buat dengan berhati-hati. Okey, teruskan dengan warna-warna yang berikutnya. Kamu boleh letakkan warna tersebut pada mana-mana bahagian kertas. Kemudian lipatkan kertas tu kepada dua bahagian. Kemudian gosok, senang gosok saja warna yang ada dalam kertas tadi. Okey, ratakan. Kalau nak lebih mudah, boleh guna pembaris sebagai alat bantu. Guna pembaris dia lebih rata Bila kita tolak tu dia lebih smooth je. Okey, mari kita tengok. Dah siap tolak ni, kita tengok macam mana hasilnya. Okey, kita buka. Inilah dia. Okey. Terdapat kesan kertas yang terkoyak sikit. Tapi tak apa. Okey, kita dah belajar satu teknik yang baru menggunakan warna, sapuan warna dan juga gosokkan daripada belakang kertas. Okey anak-anak, boleh cuba buat. Okey, ini dia. Dah siap dah corak kita. Cantik kan? Dah frame kan? Jadilah begini. Okey anak-anak, selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.